Alright, depan korang ni ada kasut yang memang serupa. Kalau sekali pandang memang serupa. Tapi kalau look into detail sebenarnya ada perbezaan. Dua-dua ni ialah Adidas Predator Moments. Tetapi yang belah kiri ni ialah Pro punya version. Dan yang belah kanan ni ialah Elite punya version. So aku tunjuk korang comparison antara dua-dua ni. So dua-dua ni masih pakai Hybrid Touch 2.0. Tetapi yang Elite punya version, Hybrid Touch dia lebih lembut dan juga lebih nipis compare to Hybrid Touch dekat Pro. Dia tebal sedikit lah. And then dia tak tulis Hybrid Touch kat sini. Sini tulis Hybrid Touch, yang sini kosong. Elite memang kosong. And then dia pakai strike skin, masih juga strike skin yang sama. Getah je memang full. Cuma warna, perbezaan warna sikit. Yang ni solid white lah. Pro ni solid white, Elite ni macam transparent white sikit lah. And then dia tak tulis strike skin dekat sini. Okay, Pro dia akan tulis strike skin. Nampak tu? Manakala Elite dia akan tulis Velocity, Accuracy, Swerve. Ni salah satu tagline untuk Predator lah. Dan dua-dua ada fold over tongue dia kat sini. Nampak sama tetapi perbezaan dia kat sini getah. Yang ni memang getah real. Okay? Yang ni tak ada getah. Ini memang dummy. Okay? Kalau kita tengok dekat tapak dia pula. Tapak dia okay, nampak tak? Tapak dia korang nampak fold over tongue dekat belah Elite ni ada tulis Predator. Yang Pro tiada. And then tapak dia, design tapak dia sama saja. Cuma dia punya grafik kat bawah dia. Yang ni ada tulis 100% legal, 0% fair. Yang ni tak ada. Kosong. Kosong nampak ni comparison antara dua ni. And then kalau kita tengok dekat bahagian heel liner dia pula. Korang boleh tengok perbezaan yang sangat ketara. Okay, ajak aku balik ni. Kita dah letak Pro belah kiri kan. Okay. Perbezaan sangat ketara. Korang tengok yang Pro punya version, heel liner dia agak tebal lah kat situ. Okay. Agak tebal lah kat sini. Tapi selesa je. Selesa je ni. Cuma bagi extra padding lah. Manakala untuk Elite, padding dia tak setebal Pro lah. Tapi just nice, memang sedap jugalah. Dan ni kalau kita tengok dekat dia punya insole, nampak tu. Sebab yang ni ialah pair belah kanan. Belah kiri. Maka inilah tribute untuk Zidane-nya lah. Nampak tu, dia ada dia punya score form dia. Aku tak tahu cakap apa kan. Tapi ni Zidane punya map waktu dia score incredible goal tu lah. Manakala dekat Pro tak ada apa-apa. Dia just a normal Predator punya insole. And then kalau kita tengok dekat benda lain, elemen lain, sebab yelah Elite ni dia ada more detail. Yang belah kiri ni tribute untuk Zidane. So dia ada tulis kat sini Gol untuk Zidane. Yang dekat sini pula tribute untuk Beckham. Dia tulis sini raise the roof here with a goal. Also ada minit ke 93 Beckham score. Yang ni Zidane ni minit ke 45. Okay. And then insole dia berbeza lah mengikut cara diorang score tu lah. Tetapi dekat Pro punya version tak ada apa-apa lah bawah ni. Normal. Kosong sahaja. Tak ada any detail, tak ada any tribute ke apa. Dia cuma warna sahaja yang sama. Okay. Apart from kasut ni, tak ada pijak. Bag dia sama. Dua-dua dapat bag. Dia punya gym set ni, shoe bag dia sama sahaja. Tak ada beza. Tapi in terms of kotak, melekat pula ni. In terms of kotak, Pro kotak biasa sahaja. Kotak dia dah biasa. Manakala Elite, kotak dia yang special ni. Memang special. Hard cardboard yang sangat solid lah. Dengan detail grafik yang cantik lah. In terms of berat pula kan. Pro ni lebih berat. Aku tak ada scale tapi quite berat jugalah. Manakala Elite ni dalam dekat-dekat 200 gram macam tu. Yang ni more than about 250 gram macam tu. So memang bila pegang Pro ni agak berat lah daripada Elite lah kan. Tapi bergantung kepada cita rasa masing-masing lah. So kalau korang dengan bajet yang korang ada, korang akan go for Predator yang Pro punya version ataupun yang Elite punya version. Kalau korang dapat yang Elite punya version ni, harga dia agak keras lah sekarang ni kan. Lagi satu lupa aku nak tunjuk, nampak tu dia ada macam crocodile skin tu kan, punya grafik. Yang ni tak ada, memang clean sahaja. So mana satu pilihan korang?